Assalamualaikum, saya Ahwazi Mustafa daripada ahwazibiz.com. Bertemu kembali kita pada video kali ini. Saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk upload gambar daripada desktop anda ke Facebook. Okey, mula sekali anda pergi ke facebook.com, kemudian anda login seperti biasa. Masukkan email dan password di situ. Okey, kemudian anda pergi ke profile. Okay, di sini anda akan nampak status, foto, link, apa semua ni. Okay, klik pada foto. Okay, klik pada foto, kemudian pilih create an album. Okay, nanti akan keluar seperti ini. Anda klik pula pada foto. Okay, di sini anda pergi ke desktop sebab tadi saya save gambar di desktop. So boleh pilih lah gambar mana nak upload. Okay, katakan saya pilih gambar yang ini dulu. Okay, klik open. Okay, dah keluar. So di sini dia sedang upload. Kalau dah habis ni maknanya dah siap upload. Okay, pada name of album ni, nama album anda perlu letakkan tajuk yang sesuai. Sebab di tajuk album ni, okay, dia akan tarik perhatian orang. Dia punya tajuk tu penting. So kena letak ayat-ayat yang menarik sikit. Ini semua Navi sebagai contoh. Mencegah penyakit kronik. Okay, ini sebagai contoh. Mencegah penyakit kronik sebelum terlambat. Lepas tu klik create album. Okay, so di description ni anda copy je yang telah anda upload. Anda copy saja. Katakan anda download, anda save di desktop. Description gambar ni anda copy je. Highlight semua, kemudian right click, klik copy. Kemudian pergi ke Facebook semula, right click, paste. Okay, pastikan di bawah sekali ni tukar kepada nombor anda dan nombor telefon anda. Kemudian klik save change. Ini description pada album pada gambar, maaf. So di sini kalau anda lihat add a description. Description di sini adalah kosong sebab ini description album. Yang saya letak tadi description gambar. Okay, anda klik saja di icon pencil ni, edit, klik dan paste. Okay, paste yang anda dah copy pada notepad yang anda download tadi, dan klik save. Okay, dah selesai. Okay, jangan lupa klik like. Okay, supaya bagi sokongan sikit. Ini album. Okay, untuk pergi ke gambar, cuma klik saja gambar ni. Okay, nanti akan keluar gambar ni. Okay, klik like. Okay, kemudian okay, saya sudah siap upload foto. Sudah siap letak description foto ni. Okay, seterusnya apa yang perlu anda lakukan adalah tag rakan-rakan anda ataupun tag peniaga-peniaga di Facebook. Okay, saya sarankan anda supaya tag dalam 25 hingga 30 orang ke dalam gambar anda, supaya lebih ramai yang nampak. Bila anda tag, bukan saja orang yang anda pilih tu yang nampak. Sebenarnya rakan-rakan mereka pun akan nampak anda punya gambar ni. So di situ kita akan dapatlah prospek yang kita tak kenal. So di sini pilihlah siapa yang anda nak tag. Kan saya type shop. So orang yang bernama shop semua keluar. Okay, anda tag saja. Tag sampai 25 atau 30 orang. Okay, buat setiap hari. Buat sikit-sikit, lama-lama anda akan dapat lebih ramai prospek. Buat satu hari sekali. Okay, janji anda buat secara konsisten.
Itu adalah kunci kejayaan saya dapat prospek, okay, dan telah menjual lebih daripada 1 botol di Facebook. Okay, kita nampaknya ini saja video tutorial kali ini. Selepas ni saya akan tunjuk cara macam mana untuk menjawab soalan yang biasa ditanya oleh prospek. Okay, saya akan beri anda skrip jawapan, kemudian anda ikut saja video seterusnya. Okay, kita berjumpa lagi.